Baru-baru ni saya ternampak satu video viral dari seorang influencer luar negara. Dia buat cabaran rendam muka dalam air selama 1 bulan. Hari pertama dia kata muka beku sampai tak rasa apa-apa. Hari ke-7 katanya jerawat makin kurang. Hari ke-15 pori makin kecil dan kulit jadi lebih anjal. Masuk hari ke-20, bengkak muka waktu pagi pun dah tak ada. Dan selepas sebulan dia kata kulit jadi lebih licin, tegang dan cerah. Dengar macam sangat meyakinkan kan? Tapi sebagai orang biasa, saya rasa kita tak boleh terus percaya 100%. Kadang-kadang apa yang nampak dalam video memang menarik, tapi kita kena faham setiap kulit tak sama dan ada risiko yang mungkin tak ditunjuk dalam video. Jadi kalau nak cuba trend macam ni, kena betul-betul faham kesannya pada diri sendiri. Sekarang ni ramai sangat orang ikut trend celup muka dalam air ais. Katanya boleh kecilkan pori, kurangkan bengkak dan buat muka nampak lebih segar. Tapi betul ke cara ni selamat untuk kulit? Sebagai orang biasa yang bukan doktor, saya pun tertanya-tanya. Bila saya baca dan buat kajian, sebenarnya bila muka terdedah kepada air yang sangat sejuk, saluran darah kita akan mengecut. Ya, kesannya mungkin nampak elok sekejap, kulit rasa tegang, minyak pun kurang. Tapi lepas tu, bila kita kembali ke suhu bilik, saluran darah tu akan mengembang semula. Dan masa itulah kulit mungkin mula keluarkan lebih banyak minyak dari biasa. Akhirnya kulit boleh jadi makin berminyak atau sensitif. Jadi walaupun celup muka dalam ais nampak viral dan menarik, kita kena faham bahawa tak semua trend sesuai untuk semua jenis kulit. Kalau nak betulkan kulit, lebih baik mula dengan kenal pasti masalah sebenar kulit kita. Contohnya, adakah kulit kita berminyak, kusam, ada pori besar atau cepat naik jerawat. Lepas tu baru kita pilih rawatan yang sesuai, sama ada pakai produk yang betul, jumpa pakar kulit atau ikut rutin penjagaan muka yang stabil. Jangan sebab tengok orang lain buat, kita pun ikut sampai akhirnya rosakkan kulit sendiri. Kalau tak pasti, lebih baik bertanya pada mereka yang lebih tahu. Kulit kita bukan tempat untuk eksperimen, ia perlukan penjagaan jangka panjang, bukan hasil sekejap yang tak kekal. Penjagaan kulit bukan ikut trend, tapi ikut orang yang betul.